Bergu muda negara Kan Khai-sin dan Aaron Tai mencipta kejutan pada terbuka Singapura semalam apabila melangkah ke suku akhir bersama dua lagi pasangan bergu lelaki negara, iaitu juara bertahan Aaron Chia dan So Wee Yik, serta bekas pasangan nombor 1 dunia Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani. Pada aksi pusingan kedua di Stadium Tertutup Singapura, pasangan ranking ke-23 dunia itu yang hanya beraksi dalam kejohanan Super 7500 buat kali kedua, mengejutkan pasangan ranking ke-7 dunia dari Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Falevi, 21-19, 21-17 dalam tempo 38 menit. Sebelum itu, Khai-sin Aaron memulakan kempen dengan menewaskan rakan senegara Nur Azrin Ayub Tan Wee Kiong yang juga berada di ranking ke-23 dunia, 21-15, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwik Sairaj Rankireddy dan Siraj Shetty bagi perebutan tiket ke separuh akhir. Sementara itu, pasangan nombor 2 dunia Aaron Chia dan So Wee Yik hanya memerlukan 43 menit untuk menundukkan gandingan England Ben Lane dan Sen Vendi 21-18, 21-16 sekaligus melangkah ke suku akhir. Bagaimanapun, Aaron dan Wee Yik dijangka berdepan cabaran getir apabila bakal menentang pasangan Cina yang berada di ranking ke-5 dunia, Liang Wei Keng Wang Chang. Zefei Nur Izzuddin pula dipaksa bekerja keras sebelum menewaskan rakan senegara Arif Junaidi dan Yap Roy King 23-21, 16-21, 21-8 dalam tempo 52 menit. Mereka akan membuat perhitungan dengan wakil Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sahibul Fikri yang berada di ranking ke-3 dunia pada aksi suku akhir. Zefei mengakui mereka tidak menampilkan aksi terbaik semalam, namun bersyukur kerana berjaya bangkit pada set penentuan. Saya rasa persembahan kami tidak begitu baik, tetapi perkara positifnya, kami mampu bangkit pada set ketiga, katanya kepada bernama di zon campuran. Dalam pada itu, Malaysia turut mencipta keputusan positif dalam acara bergu campuran apabila pasangan Chen Tanji Tok Iwe mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kim Ja-hyun Jang Ha-jeong 22-20, 21-14 dalam tempo 41 menit. Pasangan ranking ke-4 dunia itu akan menentang gandingan India, Dhruv Kapila dan Tanisha Krasto pada aksi suku akhir. Bagaimanapun, cabaran bergu wanita utama negara, Pelitan dan Emtina terhenti di pusingan ini selepas tewas kepada pasangan adik-beradik Thailand, Benyapa Ensat dan Nuntakan Emsat 16-21, 19-21 dalam tempo 37 minit. Peli dan Tina yang berada di ranking kedua dunia mengakui corak permainan mereka kurang menjadi. Selain masih bergulut mendapatkan rentak selepas Peli baru pulih daripada kecederaan yang memaksanya berehat selama 2 bulan.